Lebuh Raya Pan Borneo menjadi antara projek infrastruktur paling penting di Sabah. Bagi memastikan setiap pakej pembinaan berjalan mengikut jadual, Kementerian Kerja Raya mempergiat pemantauan di lapangan supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat secepat mungkin. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi bersama Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya mengadakan lawatan tapak kedua pakej kerja projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah bagi menilai kemajuan pelaksanaan serta memastikan setiap kerja pembinaan mematuhi jadual, spesifikasi dan piawaian yang ditetapkan. Lawatan dimulakan di pakej WP11 melibatkan jajaran rampaian laut hingga sarang sepanjang 7.3 km. Projek bernilai lebih 167 juta itu kini mencatat kemajuan fizikal hampir 62%. Kita berpuas hatilah dengan progres pakej ini sebab dia mengikut jadual walaupun dia perlukan extension of time itu kerana masalah pengalihan utility jadi yang sudah juga kesan dan juga diiktirafkan sebagai sepatutnya lah. Saya difahamkan projek ini akan siap bulan Julai tahun 2027 tahun depan. Apabila siap kelak, laluan baharu ini dijangka memendekkan perjalanan ke Simpang Mengayau dan Kudat sehingga 30 km. Selain meningkatkan akses serta merancangkan pembangunan ekonomi dan pelancongan di utara Sabah. Lawatan diteruskan ke pakej WP05 yang melibatkan kerja menaik taraf jalan dari Dogongan ke Simpang Jalan Papa Spur. Projek sepanjang 11.7 km ini melibatkan pembinaan jalan 2 lorong 2 hala mengikut piawaian JKR R5 termasuk 2 jambatan baharu merentasi Sungai Papar. Apabila siap kelak, projek ini dijangka meningkatkan tahap keselamatan dan kelancaran trafik di samping memperkukuh jaringan perhubungan serta menyokong pertumbuhan ekonomi di kawasan pantai barat Sabah. Apabila keseluruhan jajaran siap secara berperingkat, Lebuh Raya Pan Borneo dijangka menjadi pemangkin kepada sistem pengangkutan yang lebih selamat, cekap dan berdaya saing, sekaligus membuka lebih banyak peluang pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Sabah.